Jika anda berada di Kota Kinabalu, jangan lepaskan peluang untuk menikmati view di pantai Teluk Likas. Ini adalah merupakan tahun yang kedua kami merantau di negeri di bawah bayu. Bagi memeriahkan majlis berbuka puasa, kali ini Cik Sana bawa anda untuk berbuka puasa di Teluk Likas. Geng Tifat Mara, Kota Kinabalu. Assalamualaikum. Dalam entry kali ini, Cik Sana bawa anda untuk bersama-sama berbuka puasa di Teluk Likas. Dekat Kota Kinabalu ni ada satu tempat menarik yang mesti anda lawati. Jika di bulan puasa, aktiviti berbuka puasa di Teluk Likas memang menjadi salah satu aktiviti wajib kerana sunsetnya yang sangat cantik. Jom ikut Cik Zah. Kita dah nak makin sampai, so sekarang ni tengah nak cari parking lah. Jadi sepanjang pantai Teluk Likas ni you all boleh piknik tanpa ada apa-apa charge bayaran. Ni percuma saja. Rugi tahu kalau kata datang sini tapi tak menikmati suasana view di pantai. Boleh beriadah ataupun berkelah kat sini. Sekarang ni kita dah berjaya parking. So kawan-kawan Cik Zah dekat sana, diorang dah bookingkan space lah untuk kami berbuka puasa dekat sini. Disebabkan tempat ni percuma saja, jadi siapa cepat dia dapat. So kalau kata you all memang plan nak berbuka puasa ramai-ramai ataupun nak berkelah ramai-ramai kalau bukan bulan Ramadan kan, jadi kenalah datang awal untuk pastikan dapat tempat yang best lah. Jom kita berkumpul dekat sini. So kita dah chop lah tempat kan. Ni program memang setiap tahun. Jom. Wah, tak ada kursi. Aku ada pisau tapi pisau inilah repot dia. Daun tu semua je lagi. Daun tu tua-tua basuh situ ya. Tua basuh. Oh. Ekor dah. Bu kita kat sini dah. Ada bungkus belum? Dah, tu campur aja. Jadi tak ya. Ayah aku tu betul. Budak-budak boleh kat sini. Oh. Ada kari pang. Tahu Najib. Sampai sini baru cakap. Bisa tak bawa lah hampa lah. Di jago. Buah. Dia kata nak buat buah. Dia bawa pisau. Semua dia bawa pisau. Nak masak dia tak ada. Kenapa nak potong? Tanya yang belum nak. Ambil gambar.
Ha? Telefon baru. Telefon baru. Wih, kami ada tak? So, hari ni kita nak try main layang-layang. Kakak nak RM2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Okey, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kami daripada Jabatan Otomotif TVET Mara Kota Kinabalu mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Salam. Allah, dia kena salam patutnya. Dia kena salam. Dah lah tu. Dia kena salam. Okey, ambil panis orang tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqina abdana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim ala barakatillah walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, so inilah suasana berbuka puasa kami hari ini.